Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 15 Julai dan hari ini kita akan meneliti carta euro dan pound Britain untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Semalam euro memperoleh momentum kenaikan yang ketara berbanding dolar Amerika Syarikat dan mencapai paras tertinggi baharu dalam tempoh seminggu, manakala pound turut mengikuti rapat dengan meningkat melepasi paras tertinggi minggu ini tetapi gagal menyamai paras puncak minggu lalu. Kelemahan dolar dan peningkatan terhadap permintaan aset berisiko didorong oleh laporan inflasi Amerika Syarikat bagi bulan Jun yang menunjukkan trend disinflasi yang mengejutkan. Inflasi keseluruhan mereda kepada kadar tahunan 3%, jauh lebih rendah daripada 4,2% pada bulan sebelumnya dan di bawah jangkaan 3,8%. Dalam masa yang sama, inflasi teras yang tidak mengambil kira harga makanan dan tenaga yang tidak menentu kekal tidak berubah pada 0,0% secara bulanan, sedangkan penganalisis menjangkakan kenaikan sebanyak 0,2%. Dari tahun ke tahun, inflasi teras mereda kepada 2,6% berbanding jangkaan 2,8% dan bacaan 2,9% pada bulan Mei, sekaligus menghampiri sasaran 2% Rizab Persekutuan. Perkembangan ini telah meningkatkan jangkaan bahawa Fed mungkin mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati selepas ini. Selain itu, pengurusi Fed Kevin Warsh memberi keterangan di hadapan Kongres semalam dan menegaskan bahawa keputusan untuk mengekalkan kadar faedah penanda aras dalam julat 3,5% hingga 3,75% sebulan lalu merupakan langkah yang tepat. Beliau menyatakan bahawa semua ahli jawatan kuasa bersetuju bahawa hanya pertumbuhan harga yang berterusan akan memerlukan tindakan agresif daripada Fed dan keadaan semasa tidak memerlukan langkah sedemikian. Walau bagaimanapun, kita perlu mengambil kira konflik yang masih berterusan di Timur Tengah dan sekatan di Selat Hormuz oleh Amerika Syarikat serta Iran. Tidak mengejutkan apabila kenaikan euro dan pound sterling semalam hanya berlangsung singkat sebelum berbalik dengan pantas. Tiada jaminan bahawa aset berisiko akan terus memperoleh momentum walaupun disokong oleh data inflasi Amerika Syarikat. Ketegangan yang semakin meningkat di Timur Tengah boleh menyebabkan kos tenaga naik, sekaligus meningkatkan tekanan harga di Amerika Syarikat dan seluruh dunia. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia menampilkan data pengeluaran perindustrian zon euro dan ucapan oleh pegawai Bank of England, Hugh Field. Kemudian pada hari ini, pedagang berkemungkinan akan memberi tumpuan kepada statistik inflasi Amerika Syarikat. Indeks harga pengeluar dijangka tidak menunjukkan sebarang pertumbuhan pada bulan Jun selepas meningkat sebanyak 1,1% pada bulan Mei. PPI teras pula diunjurkan meningkat sebanyak 0,4% secara bulanan dan 5,2% secara tahunan. Walau bagaimanapun, berdasarkan perubahan dalam angka inflasi keseluruhan, data PPI juga mungkin menunjukkan tren penurunan yang boleh memberi tekanan tambahan kepada dolar dan meningkatkan permintaan terhadap aset berisiko. Selain itu, Kevin Warsh dijadualkan berucap sekali lagi hari ini dengan kenyataannya dijangka mengulangi perkara yang disampaikan semalam. Pedagang juga mungkin memberi perhatian kepada ucapan pegawai Fed Lisa Cook dan Presiden Bundesbank Jerman Joachim Nagel untuk mendapatkan petunjuk mengenai dasar hala tuju moneteri pada masa hadapan. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam nur US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada 1,1442 dan 1,1459 boleh membuka peluang penjualan. Penjualan semasa lantunan bulan relevan pada 1,1479 dengan sasaran pergerakan sebanyak 15 sehingga 20 pips. Kemasukan pembelian boleh dibuat selepas false breakout pada 1,1422 dan 1,1402 atau semasa lantunan pada 1,1380 dengan jangkaan pergerakan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Beralih kepada pound Britain, persediaan dagangannya adalah serupa dalam ketiadaan data fundamental penting dari United Kingdom hari ini dan berdasarkan kenyataan Hugh Field,
penjualan boleh dipertimbangkan selepas false breakout pada 1.3412. Ini boleh menolak sterling turun ke 1.3378 di mana minat pembelian berkemungkinan akan muncul. Jika aktiviti penjualan kekal lemah pada 1.3412, matuang Britain itu boleh pulih ke 1.3439 dan pada paras ini penjual boleh mencari peluang penjualan selepas false breakout. Kemasukan penjualan semasa lantunan pula sesuai dipertimbangkan pada 1.3481 dengan sasaran penurunan sebanyak 25 sehingga 30 pips. Peluang pembelian mungkin muncul pada 1.3378 atau 1.3342 selepas false breakout, manakala pembelian semasa lantunan boleh dipertimbangkan pada 1.3298 dengan jangkaan pergerakan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.